Ni dalam kampung ni kau nak makan orang tua punya masak, kau pergi makan dekat sini. Dia ada sarapan pagi sampai makan tengah hari. Tengok ada orang keluar masuk tu singgah tu, lauk dia lauk kampung murah betul. Yang saya cuba hari tu rendang maman daging, lepas tu ada pucuk ubi tempoyak. Pucuk ubi tempoyak ni kau wajib cuba. Lepas tu ada urat keting. Rasanya lebih daripada 20 jenis lauk dia buat. Lauk-lauk kampung, orang tua yang masak tau. Kan saya cakap tadi kan, harga dia murah kan. Kau tengok harga dia macam mana. Daripada sarapan pagi tu dia dah meniaga. Tapi kalau kau nak makan lauk-lauk kampung yang macam ini, kau datanglah tengah hari. Dia meniaga ni dekat dalam bangunan kawasan rumah je. Inilah tuan kedainya. Macam saya cakap tadi lah, daripada pagi dah ada goreng-goreng. Kau kena cuba dia punya mi goreng, lepas tu dengan kuih tiaw goreng dia. Kau tak makan lauk-lauk, kau makanlah dia punya goreng-goreng ni. InsyaAllah puas hati. Unik dekat sini. Lagi satu yang saya suka dekat sini kan, dia ada buat kuih denderam panas-panas. Ini saya sendiri cakap saya nak pergi buat video sikit, boleh tak? Dia cakap boleh, masuklah dalam. Kat tempat korang panggil kuih apa ni? Kedai dia ni bukan dekat Melaka tau, dekat Negeri Sembilan. Memang masuk ke dalam sikit. Tapi dia punya lauk-lauk makanan memang terbaik. Tu Sempang 3, Kampung Pulau Mampat. Kedai dia betul-betul tepi Sempang ni. Engkau map Puteri N Warisan Mampat Enterprise. Okay, bye.